Okay, selamat datang guys. So, dalam video kali ini saya nak cerita tentang satu lagi tools yang menarik yang ada kita sediakan di Lirify the Pro. Okay, so kat sini anda boleh tengok pada button tab Rejection Helper. So, ini adalah satu daripada tools yang pada saya sangat berguna especially bagi mereka yang mungkin dah ada dapat ramai customer, ramai prospek dan mereka kadang-kadang tak sempat nak reply apa tak nak balas apa yang prospek ataupun klien tanya kat WhatsApp lah biasanya. Kadang-kadang ada seseorang kadang dia belum ready nak pasang AI chatbot sistem. Jadi mereka terpaksa jawab secara manual. Jadi bagi mereka nak dapat satu cost solution yang murah dan mudah, jadi mereka boleh gunakan tools ni iaitu Reject Sharper Script yang mana dia akan bantu anda untuk menghasilkan skrip perbualan yang sesuai untuk anda guna. Kalau mereka tanya dia boleh jawab dengan reply yang bagus. Okay. So kita tengok cara-cara nak guna. Okay, so anda klik pada tab ni Reject Sharper, so dia akan keluar macam ni. Okay. So kat sini dia ada dua tab, maklumat produk dan batahan jualan. So kita fokus kat maklumat produk dulu. Okay. So jadi untuk ni sebelum dia boleh reply pada skrip persoalan customer ataupun klien, anda kena isikan dulu lah segala maklumat yang diperlukan di sini agar jadi nanti AI akan dapat memberikan jawapan yang terbaik lah. So lagi banyak anda isi, lagi banyak anda bagi detail tentang produk anda, servis anda di sini, so lagi bagus jawapan AI dapat berikan. Okay. Okay, so kita isikan dulu So kata nama produk apa dia? Okay, saya ambil contoh yang hari baru ni. So nama produk yang saya nak promote sini adalah Glue Cure Plus. Okay. Nama produk dia. Okay, saya isi dalam ni. Okay. Dan deskripsi produk ni anda boleh ambil contohnya lah. Suplemen ini bla bla bla. Okey. Okeylah. Saya ambil semua sekali lah sini. Dari sini sampai sini Saya copy dan saya isikan dalam ni. Dan harga produk untuk sini harga produk dia yang saya jual kat sini harga dia satu botol RM35 satu botol. Okey, copy. Sebotol banyak ni. So kalau ada banyak produk, ada banyak harga pun anda boleh letak sini lah. Tapi anda kena senaraikan lah. Contoh produk ni apa harga dia. Ni produk ni harga berapa. Okay. Manfaat produk. Yang ni pun saya dah cerita kat sini tadi. So saya copy balik lah kat sini. Manfaat produk kat sini. Saya ambil manfaat produk ni. Kalau katalah benda ni tak ada, anda kena ni lah, kena brainstorm dulu lah. Adanya produk ni, apa dia punya manfaat dia sebagainya. Okay, testimonial juga ada. Ni pun saya masukkan. Testimonial tadi. Masukkan semua sekali ni. Okay. Dalam pemasaran, jika nak rekrut ahli baru, okay, katalah produk anda ni anda ada target nak close sales dan kalau boleh nak rekrut ahli baru sekali. So anda bolehlah letakkan pemasaran yang paling hebat lah yang ada dalam adanya bisnes. Nak letak semua pun boleh, nak letak yang poin-poin yang penting-penting pun boleh. So ini kalau katalah anda memang ada target nak rekrut ahli baru lah. Ahli baru, jadi anda kena sediakan lah beberapa pemasaran. Jadi nanti AI akan dapat bantu dia closing menggunakan skrip pemasaran. Okay. USP produk ada tak? Okay, USP produk kalau ada boleh letak sini. Okay, ada tak USP produk? Sangat ni lah. Okay, dia pun boleh berkata USP lah. Biasanya maksudnya ialah kelebihan produk anda berbanding orang lain. Okay, so kalau tak ada, anda kena carilah. Apa dia? USP dia ni. Okay, cara guna produk. Cara guna produk ni ada tak Cara guna ada tak ada, okay. So, saya dah ada cara guna ni. Okay. Kesan lepas guna, ni kalau nak isi boleh. Mana-mana yang ada. Kalau bila ada perkataan jika ada ni maknanya kalau ada anda boleh berikan jawapan di sini. Kalau tak ada tak apa boleh tinggalkan. Tawaran khas, tawaran khas ni saya letak sini lah. Harga ni harga produk. Harga produk. Ni saya tawarkan lah. Kalau beli satu dapat banyak ni. Kalau beli tiga dapat diskaun dan sebagainya. Lagi banyak beli, lagi banyak dapat diskaun. Okay. Ada sokongan dari mana? Ini kalau katalah anda memang ada garanti, lifetime garanti ke apa. Okay. Letaklah. Kalau tak ada, tak apa. Okay. So, jadi untuk ni, bila dah siap semua ni, kalau boleh anda tekan simpan. Simpan. Okay. Simpan. Lalu buat produk. Sebab apa nanti bila katalah anda nak, katalah datang satu skrip yang baru, kadang-kadang kita akan dapat mungkin satu hari kata dapat sampai 10 customer yang
problematic yang anda kena jawab. Jadi kalau anda nak type satu persatu setiap kali kita nak script, kita type, jadi memang leceh. That's why saya letak button simpan maklumat produk supaya anda boleh simpan maklumat. Jadi bila kita simpan, nampak dekat sini nanti akan ada tertulisnya Blue Q Plus. Produk tersimpan kat sini. Dia akan ada appear di sinilah. Okay, so kita dah simpan produk, simpan maklumat produk. Okay. Kalau katalah anda nak restart balik, anda tekan kosong balik. Tekan kosongkan semua. Tekan kosong balik lah. Okay, tak apa. Kita try dulu. Okay. Kita dah siap isi semua maklumat produk, kita dah simpan maklumat produk. Okay. So ada tersimpan di sini. So kita pergi pada skrip bantahan. Okay. Katalah kat sini, katalah ada prospek tanya. Okay. Okay. Katalah contoh katalah ada prospek tu macam ni. Saya dah cuba produk lain yang sama macam ni tapi tak ada kesan. Apa beza produk anda? Okay. Katalah anda ada jumpa customer yang jawab macam ni. So apa anda nak jawab ni? Kan? Kadang-kadang ada customer tanya, jadi kita pun dah lah tengah sibuk drive apa kan. Jadi kita tak sempat nak tanya. So kalau tak dia anda tak ada pasang sistem AI chatbot, mungkin dia tak boleh nak reply lah. Tapi mungkin dia boleh reply kalau ada pasang. Tapi kalau anda tak pasang, so bermakna anda kena jawab secara manual. Persoalannya lah apa kita nak jawab. Okay? Jadi skrip ni akan tools ni akan bantu anda untuk dia menjana satu skrip yang perbualan untuk counter rejection ni. Okay? So kita tengok sini. Bila prospek tanya soalan macam ni, so kita tengok apa yang sistem AI dia jawab. Okay? So ini pastikan anda dalam bahasa Melayu. Spacious, tekan jana skrip jawapan. So nanti dia akan bagi masa sikit untuk sistem jana. Okay, so dekat sini, sistem AI dah pun bagi jawapan. Waalaikumsalam, faham. Ramai yang dah cuba macam tu, yang risau. Saya pernah berasa tu. Sebenarnya Glucare Plus ni, sains sikit betul. Produk lain mungkin fokus satu atau dua masalah je. Tapi Glucare ni kita jaga 3 serangkai terus. Gula, kolesterol, jantung. Nampak ada dah jawab. So kita guna daun insulin ni bla bla macam-macam lah. So ni jadi kalau anda rasa bila anda baca ni okey, so anda boleh tekan terus kongsi ke WhatsApp. Boleh terus tekan button ni, boleh terus kongsi ke WhatsApp dan terus reply pada ni lah. Pada ni. Tapi kalau pada saya the best is anda pergi ke tempat lain dulu, tengok dulu. Kalau rasa okey baru orang jawab. Takut takut ada yang dia kadang-kadang format dia tak kena kadang-kadang format yang dihantar kepada WhatsApp kadang-kadang tak kena. So kadang-kadang better kita ni lah better kita saring dulu lah. Jadi anda biasa saya akan salin teks dulu, salin teks, lepas tu saya akan pergi pada notepad, saya akan copy dan paste kat sini lah. Dan saya akan tengok, saya baca dulu dia punya script reply ni. Kalau saya rasa okey, kadang-kadang ada benda yang contoh macam ni kan, ada format ni lah kadang-kadang so kadang-kadang kita kena buang dulu. Kadang-kadang kita kena setting dulu. Kadang-kadang kita nak bagi reka sikit. So terpulang kalau anda rasa okey ni. So kalau okey kita copy dan kita boleh pastekan kita kat dalam kita punya WhatsApp. Lepas beberapa jam tiba ada dapat seorang lagi prospek bertanya soalan lain. So macam mana nak buat? So caranya ialah bila kita katalah anda nak try dengan skrip lain, skrip rejection lain. So dekat sini kita boleh tekan maklumat produk, okey kat sini. Okey. So katalah kalau anda nak guna produk sama, kita biar je lah. Macam ni. Kalau katalah anda nak tukar produk lain. So anda boleh tekan sini kosong. Bahagian ni tekan kosongkan semua. So dia akan kosongkan. So dia akan kosong lah. So anda boleh try dengan produk lain. Okay. Tetapi kalau katalah tiba-tiba anda nak panggil balik produk yang sebelum tu. Katalah dulu kita pernah reply. Katalah saya nak recall balik produk ni. Blue Cure Plus. So anda hanya perlu tekan saja di bahagian produk tersimpan. Tekan yang Blue Cure Plus. So nanti dia akan masuk kembali. So then kita pergi kepada batang jualan dan anda boleh tukar lah. Apakah bentuk rejection lain yang anda boleh tukar lah. Sini. Tak ada Okay, so katalah ada prospek tak macam ni pula. Okay, ni katalah dia nak beli, dia nak ni. So apa jawapan dia? So kita klik skrip jawapan. So dah dapat reply. Okay. So jadi biasanya dia akan reply dapat perbualan. So kadang-kadang lebih santai. Kalau kita baca memang kadang-kadang biasanya saya boleh terus hantar lah. Kalau macam case macam ni cantik kan. Saya boleh terus hantar ke WhatsApp. Saya terus kongsi ke WhatsApp dan terus reply kat dia. Okay. Terpulang. Tapi kalau anda tak nak, tak ada masalah. Anda boleh salin dulu. Anda boleh salin ke teks dan lepas tu anda adjust pun, lepas tu anda reply. Okay. Jadi itulah caranya. Bagaimana caranya kita nak gunakan skrip rejection helper untuk bantu anda menjawab rejection yang anda dapat di kalangan prospek ataupun klien anda. So sekian, terima kasih daripada saya.